Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelas DP2A dan nama saya Muhammad Amin Nabil bin Muhammad Yusri dan nombor kad matrik saya adalah D17 DEP 24F1007. Saya Aizah binti Salman 17 DEP 24F1005. Saya Nabil Zaini 17 DEP 24F1008. Okey, hari ni kita orang akan adakan kempen tentang gangguan mental dalam kalangan pelajar. So hari ni kita akan interview orang random untuk tanya pasal Gangguan mental dalam kalangan pelajar. Jom. Maaf ganggu. Saya akan Duduk lah, tak boleh duduk tak? Okey. Sebenarnya, apa yang tadi ini tentang gangguan mental dalam kalangan pelajar. Apa itu kesihatan mental? Macam yang akak boleh nampak, kesihatan mental merujuk kepada kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial seseorang. Ia mempengaruhi cara kita berfikir, merasa dan bertindak dan bertugas sahaja. Masalah kesihatan mental juga yang biasa dihadapi pelajar seperti tekanan ketika belajar. Akak pernah ke mengalami macam tidur lewat ke? Selalunya pukul berapa akak tidur? Biasa paling lewat jam pukul 1 lah kalau untuk belajar. Sebenarnya tak baik jugalah tidur lewat ni sebab otak kita perlukan rehat yang cukup untuk benda besok lah kan. Lepas tu kebimbangan dan kerisauan juga boleh menyebabkan seseorang itu stres. Kalau akak sebelum ni pernah rasa macam risau ke, gelisah ke? Ada. Sebab apa tu? Sebab macam kan nak periksa setiap Okay, itu je saya nak tanya. Okey. Macam kawan-kawan saya cakap tadi lah, apa tu mental, apa yang boleh jadi ke, apa yang boleh membuat punca kepada mental tu kan. Okey. Dia ada kesan juga tau kalau akak tak rawat penyakit mental ni, memang bahayalah. Contohnya kalau macam kita yang tengah belajar ni, prestasi kita punya waktu belajar menurun. So dari situ grade kita jatuh, exam kita gagal, kita repeat paper, so mesti akak tak nak kan. Yang kedua, gangguan hubungan sosial. Contohnya orang jadi macam tak nak bergaul dengan akak sendiri pun tak nak bergaul dengan orang sebab akak nak menyendiri je. Bila orang ada gangguan mental ni, dia tak nak bercampur, dia nak duduk dalam bilik terperap. So tu salah satu akak tak ada hubungan sosial dengan orang. Yang ketiga pula, hilang motivasi. Akak mesti hilang motivasi dah akak menyendiri macam orang kemurungan kan, stres. Mestilah tak nak bergaul dengan orang, nak duduk seorang-seorang. Lepas tu lah sekali pemikiran jadi negatif. Akak mesti akak fikir negatif. Pernah tak kalau akak macam sakit, kalau akak sakit mental, macam kalau akak macam stres ke apa kan, akak mesti ada fikir negatif kan, betul tak? So tu boleh menyebabkan pada penyakit mental tu lagi teruk lah. Mental ni bukan kecil juga, mental dari stres pun boleh jadi mental. Dia daripada kecil jadi besar, bukan dia terus sakit mental. Mental ni macam-macam. Ada mental dari segi hayalan, nampak benda-benda yang tak wujud kan. Macam tu lah. Lepas tu, tapi kita boleh juga nak rawat dia. Contohnya macam berkongsilah masalah dengan orang. Akak carilah orang yang macam akak rapat, kawan akak ke kan, family akak ke. Akak ceritalah masalah akak. Jangan macam menyendiri kan, akak berkongsi ke orang. Lepas tu ambil masa rehat. Macam macam sekarang macam kan dah ramai asyik healing kan. Macam tu lah akak gila healing ke apa kan. Boleh lah kurangkan akak punya stres. Macam tekanan akademik akak tadi, boleh lah kurangkan kan. Ambil masa Sabtu Ahad tu. Lepas tu amalkan gaya dia saya. Akak buat senang ke petang-petang, pergi jogging ke, tengok pantai ke. Kita kan dekat dengan pantai. Sambil-sambil akak jalan-jalan kan. Lepas tu lah sekali dapatkan sokongan profesional. Kalau dah teruk sangat lah, akak pergilah jumpa doktor ke apa kan untuk dapatkan ceramah daripada dia. So akak jangan risau kalau akak ada penyakit mental ke apa ke, stres ke, akak boleh kongsi je dekat orang. So bolehlah kurangkan, jauhkan. Sebab sekarang boleh tahan ramai juga yang ada penyakit mental dalam kalangan pelajar walaupun benda tu kecil. Okey. Lepas tu kita orang nak minta tolong akak. Nanti kita orang bagi akak Google Form, akak tolong isi. Boleh tak? Boleh. Untuk lengkapkanlah kita orang punya interview ni. Lepas tu kalau akak diisi nanti akak bagi tu kita orang. Okey. Itu je. Terima kasih. Sama. Bang. Saya nak tanya
Abang tahu tak pasal gangguan mental? Tak tahulah. Oh. Kalau abang nak tahu, tentang kesihatan mental tu, kesihatan mental merujuk kepada kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial seseorang. Ia mempengaruhi cara kita berfikir, merasa dan bertindak dalam kehidupan seharian. Okey, abang tahu tak masalah kesihatan mental ni pelajar pun boleh kena. Contohnya lah tekanan akademik, macam abang buat assignment malam-malam ke kan, banyak sangat assignment abang buat sampai malam kan, lepas tu abang tidur lambat, mesti stres kan. Stres. Tu pun boleh jadi salah satu tekanan dan jadi masalah mental. Lepas tu kebimbangan dengan keresahan. Abang pernah tak macam risau sangat-sangat, bimbang ke apa-apa ke, pernah tak? Lagi kita nak minggu-minggu exam ni, abang pernah tak? Mesti asyik overthinking lah, fikir bukan-bukan, macam aduh takut ya gagal, boleh ke aku buat, mesti ada kan. Tu pun boleh menyumbang kepada rasa sakit mental. Lepas tu kemurungan, masalah tidur. Macam abang tadi, abang tidur lawak sebab buat assignment kan. Tu pun boleh jadi juga tu. Lepas tu kurang keyakinan diri. Tapi kalau macam abang, saya tengok abang ada keyakinan diri lah. Sebab siap boleh main walaupun tak ada orang kat ramai ni lah, abang boleh je, tak malu kan. Lepas tu dengan rasa kesunyian atau terasing. Abang pernah tak rasa? Pernah. Macam orang tu kawan tiba-tiba macam abaikan abang ke, ada tak? Ada. Pun boleh jadi menyumbang kepada sakit mental. Lepas tu kawan saya boleh terangkan lah macam mana. Okay, next. Tak rawat. Ada kesan buruk mesti lah. Nama pun gangguan mental, mesti ada kesan buruk. First, ada prestasi akademik confirm menurun kalau ada gangguan mental ni kan. Sebab ya kita macam tadi kan, bimbang, so tak boleh nak fokus waktu belajar. Lepas tu ada gangguan hubungan sosial, macam tadi menyendiri, masalah ni rasa kesunyian dan terasing ni kan. So tu dah efek dekat hubungan sosial bang. Lepas tu kita ada kehilangan motivasi. Motivasi confirm down bila dah kena gangguan mental kan, dah sunyi, bimbang, anxiety tadi semua kan, dengan stres belajar lagi. Lepas tu last sekali, pemikiran negatif atau berbahaya. Yang ni paling kena elak Okay. Lepas tu apa benda yang abang boleh buat untuk kurangkan gangguan mental ataupun elakkan daripada abang terkena gangguan mental ni? Antaranya berkongsi masalah dengan seseorang yang boleh dipercayai. Macam member ke kan. Paling okey family Family tu memang confirm Lepas tu ambil masa untuk rehat dan jaga diri. Pastikan tidur cukup. Macam tadi abang kata tidur lambat kan, asyik ada assignment. Kalau boleh tidur awal lepas ni. Lepas tu amalkan gaya hidup sihat. Macam sekarang abang tengah bersenam kan, kira ngamal bang. Ni antara cara-cara untuk elakkan daripada kejadian. So satu tu abang dah buat dah. Lepas tu last, dapatkan sokongan profesional. Yang ni macam pergi kaunseling ke, kalau ada, kalau abang rasa abang terganggu macam kena gangguan mental ni kan. Okay, last sekali kita orang nanti akan bagi abang Google Form. Harap abang boleh jawab. Okay, terima kasih. Abang tahu tak apa-apa pasal tanya itu merujuk kepada kesihatan mental, psikologi dengan kehidupan orang. Lepas tu dia juga mempunyai kita berfikir, merasa dengan bertindak dalam kehidupan mental kita. Kalau kita ada sakit mental, agak-agak boleh kita nak kendalikan kita punya aktiviti harian. Mestilah jadi tak teratur, abang stres, duduk kerat dalam diri kan. Lepas tu kawan saya akan bagi tahu apa tu masalah kesihatan mental. Selalu pelajar ni masalah kesihatan mental yang biasa yang standard. Kamu boleh tengok kat sini, tekanan akademik. Yang ni memang paling standard untuk pelajar. Belajar semua, buat assignment malam semua kan. Lepas tu kebimbangan dan kesawan, contoh anxiety yang getar kan. Lepas tu kemurungan. Lepas tu ada masalah tidur. Masalah tidur ni macam nak buat assignment tadi kan, buat lambat-lambat malam kan, buat last minute, dia jadi tak cukup tidur Lepas tu ada korang keyakinan diri. Bila ada gangguan mental ni, abang akan rasa korang keyakinan diri, tak cukup confident macam nak cakap kat depan orang tu, nak cakap kat depan ramai orang macam. Okay, last ni ada rasa kesunyian dan terasing. Macam abang menyendiri abang menyendiri sebab dah ada gangguan mental kan. So abang rasa macam kawan-kawan abang pun abaikan abang semua macam tu. Okay, next. Selain itu juga kan, terdapat kesan yang akan berlaku jika kita tak rawat stres ni, iaitu prestasi akademik kita akan menurun disebabkan oleh hilangan fokus ketika sedang belajar. So kita tahu kan, kalau kita hilang fokus waktu belajar kan, nanti prestasi kan kita akan turun semua. Lepas tu
gangguan hubungan sosial abang pun akan jadi kurang. Macam abang rasa nak, macam tadi kawan saya terangkan, rasa nak menyendiri aja. Lepas tu pada masa sama juga abang akan kehilangan motivasi, macam rasa tak best je, rasa nak belajar. Lepas tu selain tu pemikiran negatif atau berbahaya pun akan muncul dalam diri abang. Selain itu ada cara juga nak merawat dia, iaitu berkongsi masalah dengan seseorang yang dipercayai. Macam abang boleh cari pakar psikiatris ke apa ke, ataupun abang boleh, paling senang pun abang boleh borak dengan kawan abang je. Sebab ya betul. Lepas tu ambil masa untuk rehat dan jaga diri. Abang kena, abang tahulah kan, kalau kita tak cukup tidur kan, kita nanti otak kita terlampau banyak beban, jadi kita jadi kurang sihat. Lepas tu abang juga boleh mengamalkan gaya hidup sihat, seperti melakukan persendaman, makan ikut piramid makanan. Lepas tu dapatkan sokongan profesional macam saya terangkan tadi kan, seperti jumpa pakar psikiatris ke apa tu. Itu saja kami nak terangkan hari ini. Kalau bagi abang juga form, patah dari video ni kita lagi suka kita juga. Terima kasih. Selesai sudah soal selidik pada hari ini. Kami berharap kempen ini dapat mengurangkan gangguan mental dalam kalangan pelajar. Terima kasih. Bye.